Selamat pagi Marcel. Selamat pagi Pak. Sihat? Sehat. Sudah kan? Sudah. Mana pada tu? Makanan sihat. Selamat. Beli di mana? Beli di luar. Oh, kau keluar tadi? Okey, faham. Hari ni macam mana? Rasa macam mana? Hari ini rasa macam hari-hari biasa juga, tapi hari ini lagi relax sikit daripada hari-hari. Relax sedikit. Relax sedikit tu maksudnya? Maksudnya tak banyak sangat kerja yang kena selesaikan. Sekarang cuti kan? Santai lah Ya. kiranya. Okey, bagus. So macam before sebelum ni, sesi lepas kita dah bincang sedikit lah kan pasal isu yang kita sudah bincangkan. So macam hari ni untuk pengetahuan awal, kita akan teruskan sesi dengan agenda yang lain, tapi still berfokuskan kepada Marcel sendiri. Boleh? Sebelum tu assignment macam mana? Sebelum saya nak tanya dulu lah sembang-sembang kan. Assignment macam mana? Assignment sekarang ni sebenarnya agak ringan sudah, sebab yang beberapa assignment sebelum ni saya sudah push untuk siapkan. Jadi tidak begitu berat. Kayaknya sini dapatlah nampak yang Marcel ni sudah pandai adjust masa kan. Boleh lah. Terus masa kan. Sekiranya dalam skala 10 assignment tu, tahap stres assignment tu berapa? Sebab saya tidak juga mengejar due date, jadi mungkin dalam 5 Sebab buat awal kan. Tapi dalam buat awal tu tak stres kan? sebenarnya stres juga, sebab mau siapkan sebelum masa pack nanti. Okey. Macam preparation awal. Okey. So macam dalam buat tu ada sembang-sembang dengan siapa-siapa ke supaya bagi release stress? Ada juga. Ada roommate saya tak tadi. Roommate tak balik. Okay. Kalau dengan family ada kontak? Ada juga. Setiap minggu. So diorang sihat lah. Hubungan dengan family macam mana? Macam bukan macam mana kan? Bukan apa ni, dengan family tu seberapa kerap kontak? Mungkin dalam seminggu ada 3 kali. 3 kali. Okey. Chat tu selalu lah, tapi kalau call tu mungkin ada 3 kali. Kira bagus lah, sebab tidak lah jarang sangat kan, adalah juga. Faham? Okey Marcel. Jadi sebelum kita buat sesi kan dengan lebih mendalam, jadi eloklah kalau saya terangkan serba sedikit berkaitan sesi yang kita mau jalankan ni. Okey, jadi sesi ni adalah sesi kaunseling individu, yang mana sesi ni dihadiri oleh saya sendiri sebagai kaunselor dan Marcel lah sebagai klien. Jadi dia one to one lah, individu kan. Okey, jadi dalam sesi ni kebiasaannya kita buat selama 45 minit atau hingga sejam. Sejam tu paling lama lah. So kalau macam dalam sejam tu kita masih ada benda yang mau dibincangkan atau benda yang tak settle lagi, kita bincanglah untuk sambung kepada sesi yang seterusnya. Boleh? Okey, jadi dalam sesi ni saya sebagai kaunselor yang profesional kan. Jadi saya berperanan untuk bantu Marcel, untuk bantu Marcel, kita sama-sama untuk menyelesaikanlah apa-apa yang dibawa isu ke masalah kan. Tak kisah terpulang. Dia bebas, fleksibel. Okey. Tapi dalam masa yang sama Marcel pun ada peranan juga. Okey. Peranan Marcel sebagai klien adalah untuk bantu saya untuk bantu Marcel. Jadi macam mana nak bantu tu, bila saya tanya kan, jawab. Kalau senyap je, dia tak ada komunikasi dua hal yang berkesan. Okey, boleh faham kan? Sebab dalam sesi ni kita kena faham peranan kaunselor tu memang penting. Tapi apa yang menghidupkan sesi dan membuat sesi itu mencapai matlamatnya adalah peranan klien sendiri. Okey, boleh jelas. Jadi terima kasih sebab datang jumpa saya pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat, dan saya memang teruja sangat nak bantu Marcel. Ya. Okey, jadi untuk etika kerahsiaan. Okey, jadi dalam sesi ni saya mau jelaskan pasal etika kerahsiaan, yang mana Marcel tak perlu risau kan. Apa yang kita cakap dalam ruangan ni memang akan stay dekat sini saja. Okey, jadi sebab memang saya berpegang kepada etika lah, yang mana perkara yang Marcel kita bincangkan itu tidak akan dibawa keluar selain daripada bilik ini, melainkan dia melibatkan keselamatan orang lain ataupun Marcel melanggar undang-undang kan, yang boleh membahayakan diri Marcel dan diri orang lain. Jadi kalau sekiranya ada
kita terpaksa bawa kepada pihak ketiga lah. Pihak ketiga selalunya pengarah ataupun kalau dekat sekolah pentadbir kan. Okay. Jelas Jelas. Okay. So jangan risau, santai je. Okay, jadi macam tadi kan kalau Marcel perasan saya ada tanya pasal family. Pasal family, hubungan dengan family macam mana. So macam kalau boleh Marcel terangkan sedikit, mendalam sedikit pasal family Marcel. Terpulang bebas secara latar belakang sebelum kita masuk ke peringkat seterusnya. Sebagai mukadimah lah, pengenalan. Saya ada 5 orang adik. 5 orang daripada. Saya bukan anak keempat daripada Sama lah. Anak keempat juga. Okey. Jadi untuk abang saya ada 2 abang. Okay. Satu abang yang sulung dia sambung study. Yang kedua bekerja. Ada seorang kakak yang dia pula dia part time coaching. Yang kedua tu kerja apa? Yang kedua tu kerja mekanik. Yang ketiga tu dia part time coaching. Dia kira private coaching juga lah untuk gym Rama. Lepas tu yang keempat saya Cikgu. Dan yang terakhir tu masih sekolah. Sekarang ni Form 5 dekat sekolah sekolah Jalil. Dia suka apa? Suka gimnastik. Wish, memang solid lah. Tu dia memang solid lah. Tapi tak boleh lawan abang ni juga lah. Cikgu kan. Okay. Apa lagi? Tak kisah. Okey. Mak ayah pula sekarang ayah tidak bekerja. Mak pula sekarang ni dia buat kerja kat kampung je. Ayah umur berapa? Ayah umur 62. Sihat lagi. Kurang sihat lah. Sakit. Sakit dia sakit dialisis. Sakit dialisis. Dialisis kecil. Betul. Morbina. Mak pula dia sihat lah. Cuma masih ada efek sakit tu yang sebelum ni punya sakit lah. Kalau boleh tahu nama mak ayah apa? Nama mak Maria binti Jarimah. Maria? Ya. Maria, saya familiar dengan Maria. Tu lah. Yang kalau ayah pula Vu Tien Phuc. Vu Tien Phuc. Marcel Vincent Vu. Vu Tien Phuc. Itu nama family. Okay, faham. Okay, kalau ada lagi nak tambah? So kalau macam tu saya tanya, kalau macam hubungan dengan ahli family members tu macam mana? Kalau hubungan kalau mau duduk macam biasa terpulang. Antara kalau dalam adik-beradik antara orang yang paling saya rapat adalah dengan kakak yang nombor 3. Nombor 3 tu. Sebab macam mana kalau dia macam dari kalau macam saya dekat rumah ataupun dekat sini kami still selalu kontak selalu antara yang selalu update. Kalau macam abang tu memang abang yang sulung tu memang ada macam jarang lah sebab dia pun sibuk dengan study kan. Lepas tu untuk abang dulu tu memang langsung tak ada. Dia kalau depan-depan je lah selalunya. Dia kena dekat lah. Kalau biasalah lelaki kan. So kakak paling rapat. Adik pula, adik pun ada bahasa sebab dia pun sibuk dengan training dan study dari kalau antara mak dengan ayah, saya lagi rapat dengan mak lah. Selalu chat, selalu call dengan mak lah. Update selalu. Kalau ayah ni dia kurang sikit lah sebab ayah pun tak guna handphone kan. So itulah. Faham. Kalau dari dalam kalau boleh describe satu perkataan yang boleh describe family itu macam mana? Yang Marcel rasa macam ini memang melambangkan family. Tak kisahlah satu perkataan ke atau satu ayat. Bersyukur. Okay, faham. Dia macam kalau nak cakap kami ni senang sangat tak juga. Sangat pun tak juga. Tapi sebabkan rasa bersyukur tu buat kami ni selalu
bahagia sebagai satu keluarga. Wah, meremang kan. Bagus. Okey Sel. Wah, okey Marcel. Jadi pada sesi ini terima kasih atas perkongsian dan pengenalan pasal family kan. Okey, jadi sekarang kita teruskan kepada agenda yang seterusnya. Jadi macam yang kita tahu, keluarga ni dia ada dua, keluarga asas dan juga keluarga umum. Okey, kalau keluarga asas ni yang mak ayah kan, adik-beradik kan. Kalau selain daripada tu adalah macam contoh nenek, makcik kan, pakcik, cousin, tu selain daripada keluarga asas. Okey, jadi ada tak apa-apa isu yang berlaku antara, tak kisahlah daripada Marcel sama ada dalam keluarga yang terdekat ataupun keluarga yang jauh, yang boleh kita bincangkan? Oh, okey. Sebenarnya ini adalah macam masalah saya daripada sebelum datang sini lagi, sebelum masuk IPG. Sebenarnya abang kan dah lama sama saya. Abang yang first tu. Dia anak sulung tapi dah lama sama study. Jadi dia memang biasa jauh lah dari rumah ni. Balik pun macam tahun dia. Lepas tu abang kedua pula, dia memang kalau bapa family ni dia agak kurang sedikit lah, kurang terlibat. Dia kurang terlibat lah, ataupun dia macam dia ambil berat dia tapi dia macam kurang care sikit lah. Jadi sebelum dari masa itu lagi memang saya biasa memikul tanggungjawab seorang anak sulung kan dalam keluarga. Jadi bila berjauhan daripada family, saya rasa macam itulah berat hati meninggalkan keluarga, sebab dia sebelum ni terbiasa dengan tanggungjawab untuk bantu keluarga. Tapi bila sampai masuk IPG, jadi itu yang macam kadang-kadang saya pun balik-balik bertanya siapa yang akan mengganti tanggungjawab. Sebab adik pun tak ada dekat rumah, tinggal kakak pula. Kakak pun tak berapa sihat. Lagipun dia ada coaching. Betul. Ayah pula sakit kan. Faham? Lepas tu kalau kakak coaching, sekiranya memang sekarang ni siapa yang mengganti tugas tu? Memang nampak keberatannya kepada kakak lah. Even dia sibuk coaching tapi dia still dia masih memilih untuk meluangkan masa untuk bantu. Okay. Abang yang kedua tu tinggal dia tinggal serumah, cuma ni dia memang agak kurang terlibat sikit lah dalam hal family ni. Jadi kalau daripada Marcel sendiri, apa yang Marcel rasa? Kalau saya memang rasa sedih, rasa risau lah, sebab tak tahu kan, apalagi family saya ni jenis yang tak suka susahkan orang. Jadi orang memang kalau susah tu memang hadap dengan sendiri. Orang memang tak bagi tahu orang. Even saya di sini pun saya tak tahu masalah yang orang ada. Walaupun orang cakap orang okey, saya still minta update dan macam mana orang dekat sana. Tapi orang masih macam pilih untuk tidak bagi tahu dan tidak merisaukan saya lah. So, macam saya suka bila Marcel sedar, sebab sebenarnya tak semua orang sedar yang mana bila family tak, macam yang Marcel cakap tadi kan, tak beritahu apa semua kan, mesti kadang ada orang boleh fikir yang family dah tak sayang saya kan. Tapi Marcel bagus sebab Marcel tahu apa yang diorang buat tu adalah sebenarnya untuk Marcel, which is diorang risau nak merisaukan. Diorang, sebab diorang tahu Marcel ni dah macam anak sulung, selalu care pasal family. Jadi diorang pergi, dia dah pergi belajar, macam tak payah nak libatkan dia sangat kan. So kalau daripada situasi tu, apa yang Marcel percaya? Apa yang Marcel faham? Memang saya bersyukurlah, berterima kasih juga, sebab macam dekat satu sisi yang lain biasanya bagus supaya saya ni tidak terus terfikir-fikir, tidak terus berat hati untuk fikir pasal macam family. Dan satu lagi macam rasa, tapi saya sebenarnya macam rasa ni lah, rasa sedih juga sebenarnya, sebab
tak dapat nak bantu, sebab sebelum ni terbiasa untuk membantu, tapi dekat posisi saya yang sekarang ni macam itu menjadi halangan saya untuk dapat membantu keluarga dalam menghadapi kesusahan macam tu. Macam saya cakap kan, masa sedih kan, selalunya bila je waktu Marcel macam kan, ialah sebab kita faham dunia dekat lagi sini busy kan. So macam bila masa sedih tu datang? Biasanya macam masa nak tidur tu lah dia. Jadi macam yang Marcel cakap tadi, bila selalunya bila waktu tidur kan, teringat family apa semua kan. Apa contoh situasi yang teringat? Okey. Dia sebab dalam family saya kebanyakan dia macam mak pun dia kurang sihat tapi masih boleh bekerja. Kalau ayah pula dia macam dia pun kurang sihat, tapi dalam family ni memang dia punya sakit ni lah paling berat, kronik lah. Lagipun dah berumur kan, lagi dah 62. Lepas tu kakak pula pun sakit tapi masih boleh boleh bekerja. Marcel, macam Marcel cakap tadi kan, yang awal tadi tu Marcel cakap macam Marcel dari dulu memang biasa pegang peranan sebagai abang sulung. Boleh Marcel jelaskan? Okey, salah satunya macam kalau ada urusan yang perlu dikerjakan ataupun macam tapi saya ni lebih kepada kerja-kerja berat lah. Macam kalau macam mak kerja lelaki, kerja lelaki mak nak minta tolong angkat barang dari angkat buah dari kebun yang berat-berat, yang memerlukan tenaga yang lebih banyak, keringat di bawah matahari macam panas. Lepas tu ada juga kalau macam urusan-urusan dekat bank ke, jadi saya lah yang akan wakil untuk pergi uruskan. Pergi uruskan. Kiranya memang dari kecil lah Marcel dah jadi anak sulung, dah biasa pegang peranan kan. Apalagi masa diorang tak sihat, jadi tak nak kalau bukan saya lagi. Rasa terbeban ke? Sebenarnya tak, sebab bila saya ni walaupun orang nampak saya ni terbeban, tapi sebenarnya saya willing untuk bantu bila itu melibatkan urusan keluarga. Marcel ni family man lah. Boleh. Baguslah, bagus. Okey, tapi konflik dia bermula bila mana Marcel datang Semenanjung. Betul. Bila Marcel datang Semenanjung, peranan tu macam tiada peluang untuk willing tu bantu kan. Sebab macam kalau bantu pun saya tak dapat bantu banyak-banyak pun. So, macam yang Marcel cakap juga, Marcel sedih, Marcel rasa bersalah. Rasa bersalah lah, sebab macam bila kita sebelum ni dapat bantu tapi sekarang ni macam terhalang, jadi memang rasa bersalah lah bila nampak orang pikul beban tu sendiri. So, sekiranya macam sekarang ni, kalau macam dalam situasi sekarang kan, maaf lah tanya kan, Marcel rasa wajar ke untuk rasa bersalah? Memang rasa bersalah tu ada kan, tapi sekarang masih tahap rasa bersalah tu dah macam mana? Dia macam dia kalau rasa bersalah pun dia macam tak boleh buat apa juga, sebab bukan saya yang minta kan. Sebab memang hari tu masa minta kalau boleh nak dekat dengan keluarga, tapi dah dapat di sini memang bersyukur juga sebab ada juga kelebihan, cuma yang di sisi lainnya kan setiap kelebihan tu pasti ada kekurangan. Jadi saya pun akur je, tapi cuma yang menjadi halangan untuk saya terus bantu keluarga tu yang menjadikan macam saya rasa kurang senang. Jadi macam efek lah, adakah efek function setiap hari tu? Sebenarnya mula-mula efek juga, tapi bila mak dah bagi nasihat, lepas tu dah cakap kena teruskan, bagi semangat. Jadi lama-lama tu macam saya boleh terima lah, walaupun masih sebenarnya dalam fasa-fasa yang masih berat hati. Berat hati, faham. Lagi? Kalau dalam bab rasa bersalah, yang dia jadi lagi rasa bersalah bila saya ni selalu macam ingat yang
orang sudahlah tidak sihat. Tapi betul juga Lepas tu bayang macam selalu macam terbayang-bayang lah, walaupun orang sakit tidak sihat, lepas tu kena pikul beban tu macam tu lagi. Lepas tu tidak orang yang macam bila kita ni biasa bantu orang ataupun bantu keluarga, dia macam dia rasa simpati, rasa empati, semua tu ada. Dia macam, tapi bila terhalang tu, itu yang buat kita rasa macam lebih bersalah. Apalagi orang tu berada, orang ni ataupun keluarga saya ni berada dalam macam keadaan yang tidak stabil lah, macam tu, yang memerlukan orang yang memang memerlukan bantuan daripada siapa. Tapi keluarga saya ni dia jenis yang memang tak nak susahkan orang. Dia macam kalau boleh masalah dalam keluarga tu biar dalam keluarga je. Tapi kiranya masih sedar jugalah yang bila dah sampai sini ni environment yang baru, which is kalau boleh kita nak kurangkan tahap rasa bersalah tu. Sebab memang betul, macam saya pujilah Marcel kan, sebab boleh pikul tanggungjawab sebagai seorang anak yang memang tahu sedar apa fungsi dia, peranan dia sebagai seorang anak. Tapi dalam satu hal yang lain, kita pandang kepada dalam struktur keluarga tu. Yang pertama ayah dan mak. Yang tu kita memang dah aware yang diorang dah tua, lepas tu masing-masing tak berapa sihat kan. Namun sebenarnya kalau ikut struktur pun agak complicated juga lah, sebab abang pun study kan. Yang kedua tu sepatutnya tanggungjawab yang Marcel pikul itu sepatutnya lebih kepada dia sebenarnya lah, Marcel sedar kan. Tapi dengan nilai simpati dan juga empati yang ada pada Marcel ni dan kesedaran tentang peranan sebagai seorang anak tu, Marcel aware lah dengan macam mana untuk jadi orang anak yang baik, adik yang baik kan. Jadi itu benda yang saya boleh puji Marcel dan saya nak Marcel teruskan. Tapi jika lah macam sebaiknya kan, macam sekarang ni dalam in terms of kita mahu kehidupan Marcel yang di sini, yang sekarang ni berjalan dengan lebih cepat dan maju ke depan kan, Marcel rasa adakah kita perlu kurangkan atau kekalkan rasa bersalah? Rasanya kena kurangkan lah. Lagipun macam balik lagi dengan situasi ini, bila rasa bersalah tapi kita tak boleh buat apa-apa juga, sebab ni bukan pilihan saya, bukan kehendak saya untuk berada di sini kan. Takdir kan, takdir yang membawa. Ni nak rasa bersalah macam mana tu, sampai bila kan. Lagipun sekarang ni family okey je kan. Dia okey sebab yang dia okey sekarang, tapi dia buat jadi yang macam tak okey tu bila teringat orang tak sihat. Macam tu lah. Kiranya dia macam kalau dari side diorang macam tak apa Marcel pun macam kan. tu. Tapi dari side Marcel macam dari aku anak, aku mesti tolong kan. Macam tu. Tak apa, sebab at least bersyukurlah diorang boleh faham kan. Lepas tu Marcel dekat sini pun perform juga kan, dapat buat tugas-tugas dengan baik. Macam tengok, walaupun rasa bersalah tu tinggi kan, rasa sedih, tapi macam yang Marcel cakap, assignment terurus, buat sebelum due date, tu benda bagus. Tidak semua orang ada kelebihan dan kesedaran macam tu. So, kiranya Marcel dalam masa yang sama, Marcel faham peranan sebagai seorang anak, seorang keluarga, tapi tidak mengabaikan tugas-tugas hakiki. Baguslah. Jadi Marcel ada sebab sekarang ni masa dah mencemburui kita kan. So macam yang saya cakap tadi, kalau ada sambungan sesi kita buat dekat sesi yang lain. So Marcel ada apa-apa sedikit kata-kata penutup ataupun harapan ke terhadap diri Marcel ke? Okay. Firstly saya macam rasa bersyukur juga lah, sebab ada sesi macam ni kan, boleh buat saya macam even dia tidak membantu untuk macam directly bagi penyelesaian, tapi sekurang-kurangnya dia dapat membantu saya untuk ringankan apa bercerita. Yang dengan bercerita ni dia dapat macam sekurang-kurangnya ringankan sikit beban daripada apa yang saya selalu pendam ataupun daripada apa yang saya fikirkan. Jadi macam tidak terlalu berfikir dengan
lagi apa, lagi mempertahankan lah macam tu. Lepas tu macam bila fikir-fikir balik dalam perbualan ataupun perbincangan kita dalam sesi ni, macam bila dengar nasihat, dengar pandangan itu, rasa memang betul lah pilihan tu, macam untuk tidak rasa bersalah. Jadi macam menguatkan lagi pilihan saya yang macam rupanya pilihan saya ni betul, cuma saya perlu pendorong ataupun sokongan yang mengatakan pilihan saya ni tepat. Terima kasih sebab datang. Jadi sampai situ sajalah kita punya sesi ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung kepada sesi yang seterusnya. Okey. Terima kasih.